Kerajaan Negeri Melaka berjaya menyelesaikan 603 daripada keseluruhan 907 aduan diterima menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR bagi Parlimen Hang Tuah Jaya dalam tempoh sebulan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan setiap isu dibangkitkan rakyat diberi perhatian serius dan tindakan segera. Jelasnya, menerusi WRUR, setiap permasalahan diselesaikan dengan cara lebih terancang dan tersusul menerusi kerjasama Exco, wakil jabatan serta agensi kerajaan. Bukan aduan-aduan ini. Dia bersangkut paut dengan pembangunan masyarakat, hal ehwal tanah dan tuntutan harta pusaka. Tuntutan yang bertindih, semua kita selesaikan sewaktu kita turun melaksanakan program ini bersama dengan rakyat. Beliau ditemui selepas menutup program WRUR Parlimen Hang Tuah Jaya, kampung kita di Air Molek semalam. Kerajaan negeri akan terus memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan awam agar setiap isu dibangkitkan rakyat dapat ditangani dengan lebih cekap, pantas dan berkesan. Tambah beliau, selepas ini program hebat iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bersama rakyat akan menyusul. Ia menjadi satu lagi medium mendengar dan mencari penyelesaian masalah rakyat. Katanya lagi, konsep mesra yang diperkenalkan sejak tahun lalu benar-benar dapat diterjemahkan menerusi kesaksamaan penganggahan pembangunan, bantuan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Menerusi inisiatif mesra kebajikan masyarakat, 71.5 juta ringgit disalurkan kepada lebih 17,000 penerima yang layak dalam Parlimen Hang Tuah Jaya sepanjang tempoh 3 tahun lalu. Selain itu, terdapat 21 projek pembangunan dengan nilai keseluruhan 1.38 bilion ringgit yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan Parlimen berkenaan.